Ada apa-apa guess boleh saya dengar? Siapa agaknya pemenang nombor 3? Siapa? Ada Encik dah. Amira? Tak ada, Amira tak masuk. Okey, pemenang ketiga, tanpa membuang masa, kami ingin mengumumkan jatuh kepada Aina Wahida. Aina lah yang tadi bersajak tadi. Yang menyentuh perasaan tu. Itulah. Okey. Okey, baiklah seterusnya. Naib juara akan membawa pulang trofi, wang tunai RM3,000, barangan kecantikan Safi Sheila, voucher penginapan 2 hari 1 malam di Executive Pool Villa Tajaan Grand Axis Port Dickson dan langganan setahun majalah Hijab Fashion. Jadi pemenang tempat kedua, Nabila Humaira. Bagi tepuk tangan untuk Nabila Humaira. Nari nari, nari min jamalu, nari nari, qalbi ijaralu, nari nari, nari min jamalu, nari nari, qalbi ijaralu, min nazra خدني بلحظة دمنا احنا سوا حبيبي ده أجمل كلام بعيون قالوا عن الهوى حبيبي ده من نظرة خدني دمنا احنا سوا. Baiklah. Ketiga sudah, kedua pun sudah. Jadi siapakah juara? Sebelum tu Daya, tengok pemenang-pemenang kita tempat kedua dan ketiga ni. Ya. Kedua-dua mereka memakai busana berwarna hitam. Dan adakah pemenang tempat pertama juga mengenakan warna hitam sekaligus menjadikan warna hitam sebagai warna tuah untuk pada petang ini? Rasanya ya tak? Warna hitam tak agaknya pemenang dia? Rasanya macam mana? Kalau ya, cakap ya. Ya. Oh, ramai cakap ya. Nyesal tak pakai hitam. Tapi tak apa, kita tengok betul ke tak betul. Okey, dan cerita sikit untuk juara pencarian cover girl hijab fashion yang bakal dinobatkan sebagai hijabi bersikap akan membawa pulang trofi, wang tunai RM5,000, barangan kecantikan Safi Sheila, voucher penginapan 2 hari 1 malam di Premium Pool Villa Tajaan Grand Axis Port Dickson, dan ini memang saya seronok lah, tiket penerbangan ke Bali untuk 2 orang Tajaan Jelita Sarah dan langganan setahun majalah Hijab Fashion. Siapa agaknya juara untuk cover girl Hijab Fashion? Dum-dum, dum-dum. Nervousnya. Saya dapat rasa lebaran tu. Saya nervous. Tapi sebenarnya jawapan dah ada dekat tangan. Okey, kita kira dalam 3, 2, 1 baru kita bagi tahu siapa pemenangnya ya. In 3, 2, 1. Farah Hanif Abdul Razak. Bagi tepukan bagi gemuruh untuk Farah. Jadi betullah sangkaan kita tu. Dia juga berbaju berwarna hitam. Ya. Elsa yang berhijab. Elsa berhijab. Ya, tapi pakai warna hitam. Ini adalah julung kalinya yang pertama ya, pencarian cover girl hijab fashion jatuh pada Farah Hanif Abdul Razak. Lepas tu kita dapatlah tengok wajah Farah Hanif terpapar di muka hadapan majalah Hijab Fashion. Ya, jadi jangan lupa ya, boleh beli. Maksudnya saya sebenarnya menyaksikan kemenangan Farah Hanif malam misalnya dan juga pemenang-pemenang lain.
Ya, sudah dimahkotakan pun. Hijabi Mustika. Tahniah Farah. Nampaknya orang kata crown tu dia baru jumpa tuan. Kan? Dia baru jumpa tuan macam nak lekat. Macam tu. Okey. Alright. Bagi pose yang terbaik sebagai seorang juara para ni. Dan mungkin seterusnya kita boleh jumpa juga pemenang naib juara dan tempat ketiga untuk bersama-sama Farhan yang berada di hadapan pentas. Bergambar sekali ya. Betul lah Mak. Hari ni warna tuah, warna hitam. Ketiga-tiga mereka memakai warna hitam. Pandai you bilang, betul. Ini dia usaha mereka. Ya, Mira, untuk berada di sini. Kita tengok macam mana kuat mereka bekerja keras. Betul, tak cukup tidur. Susah hati. Betul. Makan tak kenyang, tidur tak lena. Macam bercinta pun. Tahniah diucapkan kepada semua dan terima kasih. Dengan selesainya acara penyampaian hadiah itu tadi, maka berakhirlah majlis sepetang di Maghribi ini. Kami bagi pihak penganjur sekali lagi merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada penaja utama iaitu pihak Safi Sheila, rakan-rakan strategik iaitu Pusat Pungutan Zakat Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Padusi by Rosita Cik Wan, Zleka, B. Ramza Studio, Ladiva Modeling Agency serta penaja-penaja lain yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Kami sangat-sangat berbesar hati. Jadi tak habis lagi di sini sebenarnya. Berarti mungkin nombor anda tidak dipanggil. Kami ada special announcement nak buat. Ya. Kepada nombor-nombor yang bakal kami sebutkan ini, anda semua bolehlah untuk menebus hadiah di meja pendaftaran. Jadi jangan keluar dulu. Banyak ya, banyak nombor ni. So kena fokus ya. Okey. Nombor 26, 23, 12, 31, 37, nombor 19, nombor 27, 6, 15, 35. Okey, sementara tu ada lagi nombor tapi kita ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi ini sahaja majlis kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang dihormat dan juga juri-juri pada hari ini dan juga kepada semua finalis. Okey, bila kita teruskan nombor juga. 38 5 1 14 10 20, 16, 9, 2, 7, 22. Dan yang seterusnya 36, 17, 30, nombor 33 dan yang terakhir sekali nombor 40. Ya, jadi kalau ada nombor yang terkena dengan nombor yang Mira dan Gaya sebut tadi, bolehlah redeem hadiah anda di meja pendaftaran. Dan juga kami ingin menjemput anda semua untuk membeli belah di bazar Maghribi yang ada di luar sana. Serta jangan lupa boleh juga selfie di Peekaboo. Ya, jadi itu sahaja daripada saya, Daya Bakar dan saya Amira Zaini. Maafkan kami jika ada tersalah kata ataupun ada yang kurang menyenangkan. Minta maaf banyak-banyak. Harap-harapnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang baik itu adalah kesilapan dan kekurangan kami sendiri. Harap kita akan berjumpa lagi di majlis hijab version seterusnya. Assalamualaikum.